Apa salah? Aku salah. Tak, dia kena apa lagi? So solid edit dulu enter. Lepas tu F enter. E enter betul. Lepas tu kena pandai pilih permukaan yang atas je. Yang atas je, permukaan yang nak extrude tu lah. Bukan, permukaan yang atas sekali, atas konkrit tu. Maksudnya ni. Bukan, dinding atas tu. Dinding yang permukaan atas sekali. Yang tu betul. So yang tu enter. Kosong. So dia memang akan jadi besar kan. Tak apa, yang bumbung tu boleh turun sikit nanti. Boleh, macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Nanti slice kan. Lepas dah tu slice kan dia.